Setiap kali nak keluar pergi syuting, benda yang paling penting bagi aku adalah memory card. Untuk memory card T7 ni sesuai untuk kegunaan harian. Tapi kalau nak shoot yang file yang agak besar, katalah macam 4K video ke ataupun burst mode ke, aku lagi prefer untuk pakai memory card T9. Lepas shoot nak transfer file smooth je. Nak buat editing pun tak ada masalah. Tak perlu nak tunggu lama. Sebagai seorang content creator, setiap gambar dan juga video tu adalah memori. So, aku perlukan storage yang boleh keep upkan aku punya workflow. Dan guys, dua-dua memory card ni memang sangat-sangat berguna untuk aku sebagai content creator. Senang aku nak buat konten lepas ni.